Okey, jom kita tengok pula example yang melibatkan ln. Okey, kali ni ada special case sikit. Tadi saya ada cerita dalam example keberapa tah. Bila awak ada persamaan dalam bentuk pecahan, usually yang duduk sebagai denominator tu adalah u. Okay, but not always lah. Contohnya macam soalan 8 ni. Jom kita tengok Okey, awak ada ln x dengan per x kat sini. Okey, jom kita tengok sikit contoh-contoh calon dia Calon-calon u dekat sini adalah ln x. Yang kedua adalah x. Yang ketiga adalah 1 per x. Kenapa 1 per x? Sebab ni kan, x ni. Basically awak ada ln x per x tu adalah ln x darab 1 per x. Okey. Jom tengok, antara semua ni, yang mana yang kalau awak pilih sebagai u, dia boleh gantikan satu lagi. Cuma awak kena ingat lah, okay, bila dulu awak belajar differentiation kan, masa last sem, bila awak kena differentiate ln, dia akan jadi 1 per. Kan, 1 per x macam ni. Kan tadi kan awak belajar integrate 1 per x dapat ln x kan. Okay, sama je lah. So sekarang ni, kalau awak ada differentiate ln x, awak akan dapat 1 per x. So dari sini, awak boleh nampak. If you choose ln x ni sebagai u, awak akan dapat gantikan 1 per x ni. Macam tu. Okay? So, untuk selesaikan soalan ni, first saya tulis balik sebagai bentuk ni lah kot supaya korang nampak. So, kita sebenarnya ada ln x darab 1 per x macam ni. Okay? Okay. So, sekarang kita pun let u equals to ln x. Okay? Maka du over dx kita adalah 1 per x. Kat sini kan kita ada 1 per x darab dx kat sini. Maka kita rearrange, kita akan dapat. Maka du sama dengan 1 per x dx. Therefore, kita akan dapat kat sini, okay, ln x tadi kan adalah u. Lepas tu, x kat bawah tu, dia jadi 1 per dx akan jadi du kan. So, kita ada u du. Ini kita ada u du. So, integrate u akan dapat u square per 2. So, kita ada u square per 2 tambah c. So, u square ni apa benda pula? U square adalah ln x. So, kita ada ln x kuasa 2 per 2 tambah c. Settle.